Honda April. Okey, kita tengok sebenarnya ni apa ada rebate untuk kereta Honda pada bulan April 2025. Saya Ahmad Auto sini untuk kereta baru Proton, Pro 2, Toyota, Honda, Mitsubishi. Kita ada Telegram dan juga FB page. Kita ada YouTube channel dan TikTok. Okey, Ahmad Auto 2020, kereta ahmad.com. Okey, ada yang package body kit. Kalau ada offer tak ngam kita bagi ni, beritahu kita balik. Tak ada masalah, kita nego sampai jadi insyaAllah. So rebate kali ni untuk April kita ada commission dan juga rebate dan juga free gift untuk tuan. Kena book dan register bulan ni lah. Tengok sampai habis untuk pemahaman yang jelas. Okey, CTS 2000 rebate. City Hybrid hatchback 2000 setengah. City Hybrid sedan, City Hatchback SEV RS, WRV dan juga CVRS 4000 rebate. CVEV dengan hybrid 5000. CTEV RS dan juga semua RSV 6000 rebate. Dan all CRV adalah 8000 rebate untuk tuan-tuan. Kalau anda kanda offer tak ngam, beritahu kita balik. Ini untuk kereta Honda ya, untuk pada bulan April 2025 register. Okey, sekarang ni kita tengok Honda Civic. Honda Civic EV RS dengan 2.0 hybrid, ada 4 spek sini. Tengok Honda Civic So sekarang ni RS 2.0. Okey, tengok 2.0 lah tu bagi senang faham. 2.0 hybrid 167,900, 4945. Rebate Honda 5000 rebate. Saya bagi extra lagi commission 3000 setengah. So monthly dia 1726, full loan 1917. Kau tengoklah tu satu persatu. Semua dah lengkap dah saya tulis tu. So berapa commission, rebate semua, kalau ada kata offer itu tak ngam, beritahu kita balik. Tak ada masalah, boleh buat bincang insyaAllah. Okey, untuk sekarang ni Honda City dia ada beberapa spek SEV semua. Sekarang ni S2K EV RS semua 6000 rebate, hybrid 4000 rebate. Tengok satu persatu, baca satu persatu situ. So okey, sekarang ni tengok contoh HEV RS, hybrid RS 111,900, insurans 3365 HEV RS tu hybrid RS. Rebate Honda bagi 4000 rebate. Rebate kita bagi extra 2000 rebate. Tak ngam offer ni, beritahu kita balik. Monthly 90% 1149, full loan 1277. Itu satu persatu semua saya dah lengkap sediakan untuk awak. Kalau anda kata tak faham, beritahu kita balik insyaAllah. Tu rebate dan juga extra rebate kita bagi pada awak. Okey, WRV pula dia ada beberapa spek sini. SEV ni semua 2025. Semua datang 4000 rebate. Tengok RS RS ini RS Petro 107,900, insurans 3305. Contoh sini rebate Honda 4000 bagi. Nampak tu Honda bagi rebate 4000. Boleh tengok situ Rebate extra Ahmad Auto bagi 2000 rebate lagi. So setiap satu ni dia ada beberapa extra rebate lah. Mana yang offer tak kena tak ngam dengan awak, beritahu kita balik. Kalau kita boleh nego, kita akan nego lah. Kalau tak boleh, tak boleh insyaAllah. Tapi kita bagi terbaik untuk tuan. 90% 1108, full loan 1231. Tengok kolom, baca satu persatu tu. Dalam tu dah ada lengkap saya bagi awak. Sekali insurans, on the road price semua sekali awak boleh buat calculations tu. Okey, sekarang ni untuk City Hatchback. Dia ada beberapa spek City Hatchback. Okey, SEV RS dengan Hybrid RS. Okey, sekarang ni semua spek sini datang dengan 4000 rebate kecuali Hybrid RS 2000 setengah. Tengok V-spec, tengah-tengah tu V-spec 95900, insurans 2925. Rebate Honda bagi 4000, saya bagi extra lagi 2000 untuk tuan-tuan. Full loan lebih kurang 1095, 985, 90%. Itu anggaran kiraan. Mana tengok spek mana tuan nak, tuan beritahu kita balik. Mana kalau okey ngam boleh terus, kalau anda kata tak ngam beritahu kita balik, kita nego. Okey, sekarang ni HRV 1.5. Dia ada SEV dengan hybrid. So sini tengok rebate tu, rebate HQ tu nak bagi 6000 kan. Lepas tu berapa extra kita bagi, nampak kan? Tulisan merah tu extra kita bagi. Hybrid RS 141,900, insurans 4193. Rebate Honda bagi 6000, rebate extra saya bagi 4000 setengah. 90% 1456, full loan 1618. Tengok mana yang tuan nak, mana extra rebate yang tuan nak, tuan beritahu kita balik kan. Setiap satu offer ni, mana offer yang tak ngam tu beritahu kita balik, insyaAllah kita bagi offer untuk tuan terbaik. Okey, CRV 1.5 2025 ada SEV dan juga Hybrid RS. Setiap satu ni rebate datang dengan 8000 rebate. 8000 rebate ni daripada Honda bagilah.
So kita bagi extra untuk tuan 4,000 rebate. Tengok offer lah, tengok atas model mana yang tak okey, tak ngam tu, begitu kita balik mana kita boleh nego terbaik untuk tuan, kita akan nego lagi lah sampai jadi. Okey, hybrid RS ni yang kanan sikit 195,900. 5680 insurans, rebate Honda 8,000, rebate kita bagi extra 4,000 rebate, 90% 2,009, full loan 2233. InsyaAllah kita boleh nego, mana kita nego untuk tuan-tuan untuk model-model Honda ni. Aku dah